Tahun ini, kita dengar syarikat negara Petronas menghadapi pelbagai gangguan dan tekanan. Bermula isu tuntutan Sarawak menerusi Petros dan kini tekanan bertambah lagi apabila mereka perlu menghentikan sekitar 10% pekerjanya. Malah, kita dah dengar berita dan rumours Petronas mungkin akan menjual lebih banyak lagi perniagaan mereka di luar negara. Tapi yang peliknya, syarikat asing seperti Shell bukan saja semakin kukuh di pasaran tempatan. Malah, berita menunjukkan mereka akan menambah modal lagi sebanyak 9 bilion. Wow! Situasi ini menimbulkan persoalan. Bagaimana Petronas, satu gergasi tempatan, kini semakin terhimpit di Malaysia? Sedangkan syarikat luar pula semakin menapak kukuh di Malaysia. Apa yang berlaku? Bagaimana Petronas yang sebelum ini menerima pelbagai pengiktirafan antarabangsa sebagai syarikat oil and gas antara 5 yang terbaik di dunia, kini semakin merudum? Adakah ini berpunca dari salah urus atau sebab politik? Macam ada sesuatu yang tidak betul di sini. Fikir-fikirkan. Jangan lupa like dan subscribe Politico.my.